Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Khamis 20 hari bulan Mac 2025 Masehi bersamaan dengan 19 Ramadan 1446 Hijriah. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini sekarang ni pukul 6.26 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi saya keluar dah, mana tengok dah. Buka puasa tu. Ada keluar sekejap. Pas mai esok keluar sekejap. Keluar sekejap. Keluar kedai Fikri lah. Tak keluar jauh. Mai kedai Fikri. Lepas tu atas coklat tu pada budak tu. Coklat saya tunjuk saya. Coklat keping tu. Dia punya birthday pada Februari tu. 17 Februari tu. Lepas tu saya seperti biasalah lepak kedai Fikri biasa malam tu. Lepas tu balik dari pukul 12 berapa 10 minit je kurang balik rumah. Lepas tu tidur pukul 2 pagi, bangun pada pukul 5.10 pagi untuk sarap untuk bersahur. Lepas tu lepas sahur tu lepas sahur tu tunggu subuh, semaya subuh, kemudian sambung tidur balik pukul 8 bangun. Hujan lebat lah. Ada pukul 8 tu hujan lebat lah. Sebelum tu hujan dah, hujan 7.30 tu start hujan dah kalau lah. Lepas tu 8.10 tu saya keluar lah. 8.20 tu saya singgah mai sini sekejap untuk berhenti hujan. Lepas tu setiap balik berhenti hujan, saya pun pergi bergegas tempat kerja lah. 8.30 sampai sana, sampai sana setiap balik 8.30 lah. Lepas tu buat kerja beres lah apa. Pukul 12.40 pula hujan pula. Hujan lebat pula. Lepas tu berhenti pada 12.50. Kat kampus 1 tu berhenti dah 12.50 lebih tu lah. Berhenti pula barulah sambung kerja balik. Sampai tu dah sampai 1.30. Siap 1.30. Siap kerja. Talang hujan makan masa 10 minit situ. Lepas tu siap kerja. Tak kerja tu balik tu relax rumah kejap. Mandi relax kejap dia. Relax dengan Facebook kejap, relax. Mandi pukul 3.30 baru semaya dahulu. Lepas tu lepas main dahulu tu tak lagi berat dah ajak mata tidur. Bangun pula pukul 4.50. Bangun mandi sikit lah. Sekadar untuk ambil wuduk. Bila kat wuduk tu atau ambil mata semaya asar lah. Semaya asar tu Semaya asar dah pukul 5:10 tu pergi ke Bazar Ramadan. Pergi bayar makan sikit. Lepas tu pergi kat mak abang balik loncik sikit. Lepas tu pergi ke kedai cikgu tu beli paper dewasa. Ada saya sakit rumah tu. Beli tu. Lepas tu nak klik tu singgah Edna aku panggil. Dia bagi kuih tak habis pagi tadi. Lepas tu saya pun pergi klik pergi pula. Lepas tu bertolak klik pula. Orang panggil pula nak bagi kuih pula. Lepas tu saya singgah kedai tu pula. Kedai hak Anyo situ tu. Anyo muda situ. Ada buah ni lah. Anak mula pokjak ni. Saya pun beli ayam tu lah. Ayam saya beli. Ayam crispy saya beli. Hazard. Dia pun balas dengan Anyo. Saya beli sepik. Dia beli sepik. Dia beli sepik. Hak percuma. Balas. Sebagai balasan tu. Lepas tu saya pun mari sini kejap. Singgah sini lah untuk video. Bukan tahu saya dah. Satu ketul lagi aja. Tinggal korok lah saya. Okey. Saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report. Pukul ni 20 minit ni tu buat video ni. Pada selesai semua tu lah.
Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.